Malu kita tau. Anwar Ibrahim pergi buat ucapan, kata ada bukti Perikatan Nasional dapat duit judi. Saya tak tahu siapa yang beritahu dia. Mungkin Tengku Zafrul lah kot, sebab dia Menteri Kewangan yang bertanggungjawab masa tu. Ingat, ada bukti lah. Lepas minggu jadi sebulan, lepas sebulan jadi 1 tahun. Ingat tak? Senyap macam tu saja. Kesian, tapi aku tak tahu nak kesian kat siapa. Nak kesian dekat si Rafizi ni ke, atau nak kesian dekat PAS? Aku tak tahu. Dan aku pun confused. Sebenarnya Rafizi ni nak mengata Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, atau nak mengata parti PAS? Sebab kes yang disebut ni dah lama dah. Dah ramai rakyat lupa dah. Hari ni dia bongkar balik, dia keluarkan balik. Jadi sebenarnya dia nak cakap pada siapa sebenarnya ni? Dan aku rasa orang PAS hati-hatilah, hati-hati. Jangan cepat terpedaya. Dan kepada Rafizi, kalau dia rasa yakin dan percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memfitnah, sekarang tugas kamu untuk cakap dengan pemimpin PAS, saman Datuk Seri Anwar Ibrahim, agar kita agar kami ni sebagai rakyat dapat tahu kebenarannya, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh bawa bukti-bukti itu di mahkamah kelak. Kan? Jangan menyanyi je. Sebab cara kau bercakap ni macam serampang dua mata. Macam mana ni? Kan? Cuba cakap terus terang. Siapa yang kau nak dan siapa yang kau nak katakan? Kan? Ini berbelit-belit. Penjudahnya rakyat yang pening. Janganlah, buanglah sifat politik dendam tu. Dan sebab apa? Sebab politik dendam ni akan menghancurkan diri kau sendiri. Percayalah cakap aku. Sebab banyak bukti ahli-ahli politik yang dah berjaya, tapi mempunyai sifat politik dendam, dan akhirnya mereka yang terkubur sendiri. Okey? Assalamualaikum semua.